Kejutan untuk Papa. Hana hias rumah, cantik takkan Oma. Cantiknya semua, InsyaAllah Papa suka. Hari ini hari lahir Papa. mari kita gembirakan Papa. Yeay! Alhamdulillah, kek dah siap. Wah, nanti mesti Papa suka kan? Ha, ha, ha. Mestilah Papa suka. InsyaAllah. Mama lupa pula nak letak buah. Papa suka buah. Allahu Akbar. Kek. 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 Ish. Macam mana ni? Bahan semua habis. Mama gembiralah. Kerana kami ada. Boleh tolong Mama. Mari buat semula. Terima kasih sayang Mama. Sama-sama. Mama nak buat apa ni? Mama nak buat kek baru. Tapi bahan tak cukup. Yang ada pun buah je. Buah? Macam mana kalau buah potong bentuk kek? Kek buah. Mama, apa kata kita buat kek buah? Kek buah? Potong buah bentuk kek. Wah, bijaknya anak Mama. Terima kasih, Oma. Sama-sama. Satu potong buah. Zap, 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 zap. Dua susun buah. Tiga hias buah. Potong susun hias buah. Wah! Mama, kalau tambah buah lain, mesti lagi cantik. Tambah lagi? Kalau macam tu, jom ambil buah di kebun sama-sama. Yeay! Oma ambil mangga. Hana ambil beri. Ambil sama-sama. Alhamdulillah seronoknya. Jom kita hias. Bentuk hati. Bintang. Hati. Bintang. Letak. Letak lagi. Ya! Mama, tengok ni. Tengok ni. Kek dah siap. Wah, cantiknya kek Oma Hana buat. Assalamualaikum. Oma Hana, kemas, kemas. Okey. Cepat, cepat, cepat. Papa dah balik. Hah? Kejutan. Selamat hari lahir, Papa. Wah!
Bismillah. Ya Allah, sedapnya kek buah ni. Kak cantik. Hiasan pun cantik. Siapa yang buat? Terima kasih, sayang semua. Jom baca doa untuk keluarga kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Assalamualaikum. Kawan-kawan tahu tak? Kita kena buat baik pada ibu bapa. Betul tu. Barulah gembira sama-sama. Alhamdulillah. Ini tak buah Hana. Papa, Mama, buat apa tu? Papa Mama nak buat tat buah. Tak buah. Sedapnya. Hana suka tak buah. Oma nak tolong buat. Hana pun. Boleh. Jom buat sama-sama. Tolong, Hana tolong buat tat buah. Beri, Oma beri kepada Mama. Mari buat tat buah. Beri kepada semua. Mari sedekah yang satu ibadah. Sedekah? Tapi Hana suka tat buah. Kalau bagi orang, habislah tat buah Hana. Hana, bila Hana sedekahkan tat buah yang Hana suka, itulah sebaik-baik sedekah. Oh, okey. Tak apa. Mama buat banyak. Kalau ada lebih nanti, Hana ambillah. Yeay, Alhamdulillah. Nanti kita hantar tat buah ni ke masjid ya. Okey. Mama, lepas sedekah, Hana boleh ambil tat buah juga kan? Boleh. Oma, Hana. Kawan-kawan. Wah, sedapnya bau. Apa tu? Tat buah. Ini untuk sedekah. Nak tak? Nak. Indra juga mau. Nah, seorang satu tau. Asik-asik. Terima kasih. Tunggu Sufi. Nah. Tak cakap terima kasih pun. Beri, kami beri untuk sedekah. Terima kasih anak-anak pakcik gembira. Kami beri tat buah. Beri untuk sedekah. Mari semua ambil tat buah. Tinggal sikit je. Dia lagi. Kan dah dapat tadi. Hana, ingat tak Papa cakap apa? Tapi dia dah ambil tadi. Hana, tak baik berkira. Okey. Baiknya adik abang. Tengok tu, tak cakap terima kasih lagi. Alhamdulillah, semua dah dapat tat buah. Yeay, ada lebih. Tak dapat.
kita ada lagi satu. Tak boleh. Ini tak buah Hana. Hana, bagilah. Tapi dia dah ambil 2 kali. Hana, ingat tak Papa cakap apa? Bila Hana sedekahkan tak buah yang Hana suka, itulah sebaik-baik sedekah. Nah, Baiknya adik abang. hai. Untuk Hana. Wah, terima kasih. Hana suka tak buah? Jom makan sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kawan-kawan tahu tak? Bila kita sedekahkan apa yang kita suka, itulah sebaik-baik sedekah. Alhamdulillah. Tanam kentang. Sedaplah kentang bakar. Tomato pun sedap. Nak tambah lagi? Papa baru habiskan. Tomato pun dah habis. Alah, nak makan lagi. Jom tolong Papa tanam. Tanam? Tanam tomato dan kentang. Bila kita tanam pokok, InsyaAllah, kita akan dapat hasil. bolehlah kita makan. Wah, nak tolong? Jom. Papa bawa apa tu? Dalam ni ada anak pokok, tomato dan kentang. Oh, kenapa anak pokok kentang nampak lain? Cara kentang tumbuh berbeza daripada tomato. Allah ciptakan banyak jenis tumbuhan untuk kita. Wah, hebatnya. Okey, siapa nak tanam dulu? Hana. Hana nak tanam tomato. Omar nak tanam kentang. Mari tanam, siram air, letak baja, dah selesai. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Kita kena jaga pokok elok-elok, barulah pokok tumbuh dengan sihat. Oh, bila tomato nak tumbuh? Lama lagi. Oh. Jom ambil gambar. Sebulan kemudian. Minum banyak-banyak pokok. Iya. Ups. Wah, bagus anak-anak Papa jaga tanaman. Kenapa Papa? Tengok tu. Ulat bulu. Siput pun ada. Kita kena buang ni. Nanti pokok kena makan. Jom. Okey. 2 bulan kemudian. Abang Omar, tengok ni. Wah, ada bunga lah. Lepas berbunga, buah akan mula tumbuh. Wah! Wah! Banyaknya!
pokok kentang Abang Omar. Nanti bolehlah kita makan sama-sama. Omar, Hana. Jom siram pokok. Okey. Dah 3 bulan. Papa, kenapa kentang tak tumbuh lagi? Sabar ya. Allah ciptakan banyak jenis tumbuhan. Ada yang tumbuh cepat, ada yang tumbuh lambat. Okey, Omar jaga sampai dapat kentang. Ha, macam itulah anak papa. Wah, banyaknya tomato. Pandai Hana jaga pokok tomato. Papa, pokok Omar tak ada kentang pun. Ha? Omar jaga elok-elok. Tapi pokok kentang mati juga. Mati? Tengok ni, daun dah kuning. Itu tandanya kita dah boleh kutip kentang. Tapi tak ada kentang pun. Kentang tumbuh dalam tanah. Dalam tanah? Nak tengok kentang Omar? Ada satu je. Kejap ya. Wah, banyaknya. Jom kita kutip kentang lagi. Tarik pokok, Tarik pokok, goncang pokok, goncang pokok, kutip kentang. kutip kentang. Wah banyaknya. Wah, banyaknya. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Wah, banyaknya. Alhamdulillah. Terima kasih Terima kasih kepada Allah kepada Allah atas rezeki atas rezeki yang diberi. yang diberi. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Hebatnya Allah cipta pelbagai tanaman. Nyam, 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 nyam. Sedapnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Allah ciptakan banyak tumbuhan untuk kita. Tomato tumbuh atas tanah. Kentang boleh tumbuh dalam tanah. Hebatnya Allah. Alhamdulillah. Mari, mari. Wah, jual apa ni? Jus viral. Mari beli jus buah. Wah, nampak sedap. Ya, Encik. Nak apa? Ha, bagi saya jus tembikai satu. Boleh. Kejap ya. Nah, Ini bukan jus tembikai. Ini jus pedas. jual-jual. Ha, kita jual jus buah nak? Nak. Jom jual jus buah. Mari, mari, mari. Siapa cepat dia dapat. Boleh Mari, viral. mari, mari. Okey semua, pandang mama. Sebut jus viral. Jus viral. Hashtag jus viral. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Musa, marilah beli jus viral. Nampak menarik. Ustaz nak satu? Boleh. Masukkan air sikit. Penuhkan dengan jus. Siap. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Hehehe. Siapa cepat, dia dapat. Allah. Ustaz Musa, tunggu dulu. Omar, Hana, itu bukan duit kita. Kita kena pulangkan. Bila amanah, barulah rezeki kita diberkati Allah. Bismillah. Ya Allah. Sedapnya. Kena viralkan ni. Mari, mari, mari. Siapa cepat dia dapat. Mari, mari, mari. Siapa cepat dia dapat. Mari, Omar, mari, mari. tabung ni dah penuh. Tolong simpan dalam beg putih tu. Okey, Papa.
Alamak, jus dah nak habis. Macam mana ni Abang Omar? Masukkan air sikit. Penuhkan dengan jus. Siap! Abang Omar tahu. Masukkan jus sikit. Penuhkan dengan ais. Siap! Lebih banyak kita jual, Lebih banyak dapat duit. yeay! Mari beli jus buah. Wah, ramainya orang. Hai Omar, Hana. Buat apa ni? Ravin, kami jual jus viral. Sedap. Marilah beli. Nak satu? Boleh. Nah, Dah habis? kalau nak lagi, belilah lagi. Mari, mari, mari. Siapa cepat dia dapat. Ha? Mari, mari, mari. Sikitnya. Mari beli jus buah. Mari, mari, mari. Kenapa ni? Ada masalah ke? Jus ni ais je lebih. Maaf, kami ganti baru ya. Maaf ya. Jemput minum. Omar, Hana, apa jadi tadi? Kami kurangkan jus, lebihkan ais. Barulah dapat banyak duit. Omar, Hana. Amanahlah sentiasa bila berniaga. Amanahlah berilah secukupnya. Nak dapat banyak duit tu tak salah. Tapi kita kenalah amanah. Bayangkan kalau kita beli dapat sedikit atau rasanya tak sedap. Bayangkan minumannya sedap. Kita jual mesti semua suka. Kita pun gembira. Kalau macam tu, Omar akan sentiasa amanah. Hana pun. Barulah rezeki kita diberkati Allah. Mana tabung? Tabung hilang. Tadi dekat sini. Ini Omar, Hana. Ravi nak pulangkan beg ni. Maaf, Ravin tersalah ambil tadi. Yeay! Terima kasih, Ravin. Bagusnya, Ravin. Amanah. Maaf Ravin, kami tak amanah. Bagi jus sikit je tadi. Tak apa. Nah, kami ganti jus baru. Wah, terima kasih. Bila amanah, barulah rezeki kita diberkati Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kawan-kawan tahu tak? Kita kena amanah dalam berniaga. Orang tak tahu, tapi Allah tahu. Barulah rezeki kita Diberkati Allah. Alhamdulillah. Seronoknya puasa. Kelas, hari ini kita belajar tentang puasa. Puasa? Puasa tu tak boleh makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Mari Ustaz ajar. Bangun pagi dan sahur niat untuk puasa. Dari subuh ke maghrib tahan lapar dahaga. Mari kita puasa. Untuk dapat pahala, mari kita puasa. Allah sayangkan kita. Wah, Omar nak puasa lah esok. Hana pun. Bangun pagi dan sahur niat untuk puasa. Dari subuh ke maghrib tahan lapar dahaga. Bila boleh berbuka, mama kami dah
kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Bila kita berbuka, kita akan gembira. Mari kita puasa, Allah sayangkan kita. Alhamdulillah, seronoknya puasa. Kawan-kawan, jom nyanyi sekali. Jom! Puasa mengajar sabar. Mari kita bersabar. Puasa ajar bersyukur. Mari kita bersyukur. Mari kita puasa. Untuk dapat pahala. Mari kita puasa.